Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebuah konflik adalah mungkin kerana betul saya sekelas pengurusan hijab kita masa depan kelas emas sedang juga usul-usul apa penting guru saya guru tahan sahabat betul syarikat iman beri uji Okey, duduk kembali. Kita semua dah makan belum? Ada orang yang belum makan lagi? Ada? Ni ada makan ya? Belum makan ya? Belum makan? Belum makan? Kenapa belum? Boleh nanti yang itu. Okey, ini ni apa? Ada yang hijrah? Ya, ni dah ni. Ada hijrah ni. 39. Okey. Okey, boleh tak? Boleh. Hijrah. Jangan itu dia saya itu. 29. Ini tadi. Sila. Dah. Alisa. Dia dulu ya, dulu. Tak macam dia. Lawa hadis dan baca sawakah. Okey, orang-orang terbantu tolong. Lihat. Yang boleh tu boleh tak? Itu. Okey. Okey, tangan. Okey. Abdas. Ada orang hadir ni? Ada yang berapa tak hadir ni? Orang tak hadir. Orang tak hadir terlalu kita teman. Orang je tak hadir. Okey. Sebelum kita mula kelas, saya nak tulis satu dulu. Nak bagi tajuk. Okey. Kita jadi ni.
Saya. Okey. Tanya sekarang. Okey, apa yang kamu dapat? Apa yang kamu dapat? Okey, apa yang kamu dapat tadi? Okey, tapi komandan orang muda bagi cantik. Okey. Biasanya bila kita akan hari raya? Okey. Kamu pernah tak join sekali, okey, takbir raya? Kenapa takbir ni penting? Dan kesyukuran Amal malam raya. Okey. Sebab apa komandan? Sebabnya untuk kita rasa betul-betul rasa syukur. Rasa syukur selepas kita telah habis menunaikan solat dan menunaikan puasa yang mana ini rukun Islam yang ketiga. Okey. Okey, lanjut lagi apa? Lanjut lagi. Tengok aja. Okey, ini lagi hari ini. Okey, identiti dan okey, seorang, betul tak? Kita baca seorang. Boleh. Kamu? Okey. Objektif pembelajaran. Pada akhir pembelajaran, boleh dapat menyatukan masa aktiviti kajian adab serta amalan sunat hari raya. Yang kedua, menyenaraikan amalan sunat. Menyenaraikan kurang-kurangnya 5 amalan sunat masa menyambut hari raya pada perkumpulan. Gamifikasi jadwalkan. Yang ketiga, menyatakan hikmah. Menyatakan sekurang-kurangnya 3 hikmah pencarian hari raya. Pokok hikmah. Okey. Masuk identiti. Identiti ni sebenarnya dia daripada bahasa Arab. Terus dia masuk hari raya. Fitri ni daripada perkataan bahasa Arab apa? Fitrah. Fitrah, betul. Fitrah yang masuk betul apa? Daripada fitrah. Okey. Okey. Identiti ni kita akan menyambut pada 1 Syawal. Okey, pada selepas umat Islam memerlukan ibadah puasa. Okey, hari kemenangan dan kembali kepada sucian. Sudah kita sebulan berpuasa. Okey, selepas kita berpuasa ni kita apa yang objektif yang kita puasa sebenarnya? Allah. Okey, yang paling penting ni dia mengikat haluan nafsu kita. Okey. Dia mengikat haluan nafsu kita daripada makan dan minum.
Yang dia juga mengajar erti kesusahan. Perintah orang-orang fakir dan miskin. Okey. Yang ketiga menandakan kejayaan menentukan nafsu sepanjang Ramadan. Okey, kita ada apa baca? Ada. Kamu baca tak? Masa ayat perkataan ya hari raya ada sedih korban Okey. sama seperti sebelum hijab ini juga sebagai hari raya korban atau hari raya maksudnya pelaksanaan pada haji di Mekah. Bagi hati pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam yang telah berangkat kepada Allah SWT. Syariatkan ibadah korban itu memilih binatang yang dipastikan. Okey, ini dah signifikan tadi. Jadi sebab apa kita buat menyambut ayat Al-Haq. Sebab apa? Kita untuk memperingati pengorbanan Nabi Ibrahim. Di mana dia tidak diceritakan untuk tetapi Allah ni dia menggantikan dengan okey, teruskan. Okey. Saya kopi. Tidak ke atas. Bukan kita kan. Okey. Teruskan dengan kuih. Dia ada kuih. What is Tulang skor, tulang skor. Okey, Wang. Wang, tu dia Muslim in Ramadan. Apa maksud ni tu? Ya. Okey.
Okay, Rob. Ya, di Okey, Pak. Ready. Okey, Pak Ul. Buat dulu. Oh, yeah.
Okey. Dah dapat? Okey. Baru dapat. Okey, tangan dua. Okey, kita sekarang lagi saya Okey. Amalan sunat hari raya. Okey. Okey. Amalan sunat hari raya macam biasa kita buat, okey, mandi sunat. Bukan mandi wajib mandi sunat. Okey, yang kedua, Yes. jangannya. Okey, yang kedua, makan pakaian bersih. Okey, nanti pakai baju baru. Okey, makan wangi-wangian bagi lelaki. Untuk apa? Okey, pakai deodorant ke apa, wangi-wangian ke apa. Yang keempat yang penting bertakbir sebelum raya lagi takbir. Ada tak sini kita sekali ada tak sini pernah takbir? Tak sini. Okey, yang keempat menjamah makanan sebelum Aidilfitri. Okey, kamu pernah sebelum ada kita makan? Pernah. Okey, kalau ada jahat atau balas. Okey, yang keenam, pergi dapur ada tempat solat, kena jalan beza. Kat sini. Pergi pula ada tempat solat, kena jalan beza. Okey, tujuh, menaikkan solat sunat hari raya secara berjemaah. 8, bersilaturahmi dengan jalan berjemaah. Okey, next. Okey, kita akan teruskan KPJ ke bahagian ni. Bahagian ni dia punya apa nama? Usul. Kan. Dia punya masalah. Okey, masa kemudian perusahaan, okey, boleh perusahaan A dan B. Okey, saya akan beritahu kamu pilih A ke B. Okey. Kamu pilih hardware ke? Ada tak penebak sini? Penebak. Ini. Dua kaki. Pilih amat dua orang. Penebak. Ya. Okey, hati-hati ingat. Okey, ingat. Okey. Kamu kena bagi bantu kamu ni. Debate ni. Okey, kamu tim ni bantu lah. Okey. Kamu katanya plan media. Kamu ni. Kamu bantu lah sama kamu. Okey. Okey. Okey, boleh pecah-pecah dulu. Nama tak kihab ni? Nama lagi kihab tak? Benar? Benar. Nanti kamu ni boleh tahu. Kihab tu kamu hantar kamu extract file, tak ada kihab. Lepas tu kalau nak deploy, nak jadikan dia sebagai app ke apa? Kamu guna ni. Kamu guna browser. Buat app ni. Tadi dah kita dah siap kan? Jangan cakap ya. Dapat 2, 3. Okey, kamu bincang dulu. Kamu bincang dulu. Kita ni berkaitan dengan amal sunat. Hari Adha dan Hari Fitri. Bincang dulu. Hari ada Kamu bukan ada itu amal sunat. Okey, kamu okey. Sini tak ada lah. Sini tak ada lah kajian baca. Cuma debat yang mana ada power.
Kalau kena kumpul mata lah. Faham tak? Tapi gini mata nak. Okey. Cabaran kat hari raya. Ni. Jangan tunjuk kamu tunggu situasi. Okey. Kerana kamu akan diberikan masa 30 saat. Tengok. Okey. Situasi ni. Okey, untuk kamu bincang tentang kamu. Okey. Di mana contohnya betul, contohnya siapa yang betul akan saya beri markah. Okey. Okey, Pak Abu. Okey, kenapa setuju? Okey. Ingat kamu setuju Pak A? Ada perkataan sunat. Benar. Okey. Betul kan? Betul dia awak tak ni. Oh, dia. Apa yang dia? Sunat. Kenapa tak ada? Sunat. Okey. Okey, kamu okey mana justifikasi ni? Mana tak niat? Okey, niat. Dia niat. Berapa betul tak pada niat? Okey. Kenapa benda ni sunat ialah sebab kita je pakai baju Melayu, kita menyapu wangi-wangian tu untuk buat jadi kita lebih orang kata presentable lah kepada masa kita nak tunaikan solat. So kita ada same kita senang kita buat orang lain senang kita macam kalau kita Dia menunjukkan rasa selesa. Okey. Nabi. Yakin ke kamu? Jawapan dia jadi sunat disebabkan dia ni adalah salah satu daripada perbuatan Nabi. Okey, Nabi, bila saja, bila saja lepas puasa, pada sahabat tu Nabi akan pakai baju baru. Okey, baju baru wangian, okey, berjagung sampai. Okey, itu perbuatan Nabi. Okey, tempat berpuasa menyambut hari raya. Okey. Okey, apa? Sunnah. Okey, mandi tu jangan makan pakaian terbaik. Bukan perkara yang untuk pada hari raya. Okey, betul. Saya bagi dulu makan sama lah. Okey. Okey. Api memain bunga api dan muncul bersama rakan-rakannya pada malam takbir raya sehingga dalam malam. Boleh tak? Tak salah. Okey. Okey, apa yang orang punya? Naik, bukan ni. Naik. Okey. Okey. Bisa. Dia patutnya ada tapi saya tak sampai pada benda terkait ini benda di Arab. So macam boleh berdoa. Patutnya kalau malam sebelum raya tu boleh baca doa sebab doa sebelum malam raya ni doa dengan mustajab.
Kan ada sebelum hari raya identiti kan dia macam hari kepuasan. So macam bila malam saja kalau macam nak makan ke kalau malam hari raya identiti dia malam hari Arafah. So aku kan saja tersentuh. Lepas tu setiap kali malam hari raya kita disunatkan untuk takbir. Okey. Kan rumah dengan suasana Okey, tanya dulu. Okey, jadi untuk situasi ni memang confirm bukan amal sunnah. Sebab kalau ada yang kurang baik, dia suruh dia hidup kan malam hari raya dengan takbir lah. Bukan dia main masjid. Bukan sunnah. Okey. Bukan mengapi adalah berbahaya. Bukan suka ibadat mana takbir. Okey. Malam biasanya malam apa? Apa hadu kan? Jadi kita kalau mencium tu macam mana kalau mencium tu mencium mengapi, bagi kemungkinan hadu tak? Sekarang. Dia tengoklah, nanti saya kalah. Dia boleh tentu ada tak? Ada mengganggu orang lain. Okey, contohnya. Okey, member saya pernah itu. Okey, saya takbir raya tu. Dia buat apa? Dia bersuara tu kan. Bisa tak. Okey. Lepas tu, dan tu ada macam tak ada lembu. Lepas tu dia letak bersuara. Allah. Lepas tu orang lalu, dia pun dan tu macam dia nak hampir jalan lah. Dia lalu, dia pun bau orang tu. Berhenti, tahi. Dia tu macam sumpah dia ada. Okey, saya bagi. Dia mana? Ada ni. Okey, sebelum keluar utusan aktiviti, mati. Rohani maka perlu berjumpa dah untuk itu satu nabi. Okey, sebelum keluar. Jadi ada ayat. Ada sedikit yang tadi ada. Aktiviti sebelum ke selepas. Pernah je. Sebelum. Okey. Siapa yang sebentar ni? Mari kamu pergi kamu. Berdasarkan apa yang saya baru belajar beberapa minit sebelum ni, saja ialah makan atau raya identiti. Sunat dia untuk makan sebelum solat identiti. Okey, pergi kamu. Apa dia nak? Kamu. Ya tahu tak? Apa dah ni. Agak kesian. Benar? Okey.
Okey, semalankan jawab bagi dua. Wow. Okey, masih boleh pakai kubah raya. Ali berubah dengan kawan yang sudah senang berdriver. Okey. Sudah. Nombor dia. Ini bukan sunat sebab sepatutnya apa yang kita sepatutnya kita dengar apa ikut perubahan hari raya tu ikut kadang-kadang asli ni bagi orang-orang kawan dia pasal baju raya baru so tak nampak fokus lah apa yang Khatib kita sampaikan. Okay. Dia sebenarnya betul lah, ni bukan sunnah lah. Dia macam, okey, khutbah ni apa? Khutbah ni macam yang berilmu. Ilmu orang awam. Jadi dia berubah, dia tentang dia takut lah. Okey. Dia betul dia pakai baju lain senang. Ini perbuatan tu dia melakukan. Okey, dia apa? Tak senang. Apa sebab dia? Sebab dalam ni kita ada macam ada sebab. Sebab macam sama ada yang sebabnya sebab kalau upah ni berarti kita berikan dia kita tak patut berikan kat pasal lain sebab apa ada hati cakap yang rasa upah kena dengar kalau dengar tu macam dalam okay. Bagaimana berubah dengan diam dan perhatian lawan ni dan berubah dan yang buruk dan menceritakan orang ada. Dia adalah makan. Saya biji dia orang. Okey, saya nak bagi satu usul. Statement yang boleh Okey. Oh, tu kan. Okey, jadi ni nak bagi dulu makan. ada macam Lepas solat rezeki, jika abang sekali pulang ke rumah, berjalan berbeza daripada jalan negeri untuk pergi ke masjid. Okey, misal dia hebat, ni kenapa? Ya, ada minyak, okey. Kamu buat jawapan betul dia, saya dengar. Tulis. Betul dia, ya. Jadi sudah ke tak ni? Apa iya? Aman? Kamu saja? Dia main
Oh, kamu tu ni? Okey. Tidak. Apa benda? Ustaz aktiviti Ustaz. Wi-Fi apa? Ya kan? Kita orang respect Ustaz. Okey, kumpulan B menjawab ia bukan sunnah. Betul tidak? Betul. Kenapa? Sebab bila kita melakukan kerjasama, kita akan jumpa lebih banyak orang. Okey, jumpa lebih banyak orang. Okey, dia mengharapkan silaturahmi. Betul. Nah, kalau dia jumpa lebih banyak orang, dia mengharapkan silaturahmi. Kan dengar orang Okey, itu belajar lebih. Okey. Mereka dah hantu jalan. Tapi kita jalan ke mereka. Berapa? Okey. Benar sebab kalau kita buat ni kita dapat jumpa lagi banyak orang. Sama dia. Sama ha? Kamu ni otak tel. Kamu cakap jalan sama kan? Kita jalan yang Kami tu pergi dalam kereta, kita balik. Ya betul lah. Semuanya supaya dia ramai yang punya sihat kita berlaku. Okey. Okey, yang ni kan. Ustaz cakap sekarang. Baik para Ustaz. Dia sama-sama. Okey, betul. Okey. Kita teruskan pada slide lah. Tengok dulu. Sekejap. Betul nak tengok tepi. Okey, kita saya saja. Okey. Ada kesyukuran kepada Allah Taala atas nikmat mengenai ibadah. Dia mengadakan silaturahmi dan kuat kamu macam. Okey, dia firman sebagai saja pemaaf-maafan sekedar perpaduan. Okey. Bantu keluarga menentukan perintah kat kita ke korban. Okey. Kenapa dia sebagai tadi kesyukuran? Sebab apa? Sebab kita dah mudah jaya. Okey. Okey, kita akan ucap aktiviti lain. Okey, kita lagi aktiviti lah. Pokok hikmah. Okey, saya nak soal nanti kamu. Okey, tambahkan lagi di huraian dia. Saya bagi isi ikut buah apa? Ikut buah dan syiar. Okey. Okey, kita akan cukup. Okey, saya nak seorang.
Okey. Sekarang untuk kenapa Ismah hadiah hari ni kita kena bersyukur. Okey, bagi, bila bagi. Dua lain. Liduan. Ada liduan. Ismah boleh dekat. Ismah boleh dekat. Saya bersyukur sebab Ken masa buatin kesusahan makan jadi faham lah macam ni situasi yang orang bagi miskin makanan jadi sebab kita dah faham situasi ada lagi keluar dengan kita ada. Okey, apa yang membezakan orang kaya dan orang miskin? Orang kaya ni duit. Ya kan? Orang kaya dia duit kan? Okey. Ada orang kaya dia duduk rumah besar. Dia duduk rumah yang dia sendiri tapi dia kaya. Sebab apa? Kaya ni berdasarkan dengar tak? Pernah dengar orang dia berdua? Saya dengar orang buat TJP. Dia sebenarnya tangga gaji lah. Dia sebenarnya tak semestinya membesar kaya. Faham tak? Okey, dari kesimpulan mereka sudah selesai melakukan ibadah pada Allah Taala. Okey, yang buah. Okey, saya nak soalan buah. Bagi bulan B. Soalan-soalan. Okey, wakil besar. Okey, kenapa kita kena buah? Kenapa iman dia buah? Masih juga buat sebab memilih bilang hari-hari kita melawat atau menceraki hari-hari keluarga yang duduk jauhan jauh dan memilih kita melawat mereka kita dapat mengenai silaturahmi apa yang kita pengalaman selama setahun so hubungan antara mereka semakin rapat. Awal ni. Okey. Masalah ini kan. Kita buat kita dapat komponen tak? Okey. Saya ni dulu kan. Pernah macam kita akan bertemu siapa dah dengan benda-benda kita yang dah lama. Tak? Kau pernah ke tu? Tak. Ke bertentangan? Jadi bila tu lah, biasanya bila lepas kita macam family kita lah, kita akan lupa berbahan kita, kita duduk. Kita dengan family, kita ada hubungan kita sebab apa? Sebab, betul tak? Bila kita meninggal, kita akan ditanya apa? Betul? Marah bukan. Last kali apa? 6 tu? Kita 6 tu apa? Nampak salah muda. Jadi kita kena ambil kisah. Okey. Kita boleh saya akan hubungan sama Islam sejarah dan kemaksan. Okey, kelas Syiar. Dengan muda yang video Dia baik Okey, dia Syiar. Betul. Saya dah tadi.
Kalau dulu hari raya nanti Islam Isyaru dapat ziarah saudara rakan yang dapat semua untuk kita terima. Okey, syiar maksudnya kan Islam ni. Okey, Islam ni dia menggalakkan kamu beribadah. Dia contohnya apa? Biasanya kamu buat apa punya masa hari raya? Jaga buat makan tak? Makan jamuan. Itu semua. Okey. Dia sebenarnya dia akan memberi identiti yang bagus kata Islam. Tapi kan dia menunjukkan syiar ni menunjukkan perkara yang baik tak? Perkara yang memang Islam menggalakkan perkara itu. Faham tak? Ini namanya apa? Kira menunjukkan kira Islam. Islam. Okey. Menunjukkan kira Islam sebagai agama yang memberikan perbezaan secara halal. Okey, kita dah habis semua aktiviti kita. Okey. Saya nak kamu berikan kepada saya. Okey, saya nak dua orang berikan saya apa itu maksud ayat dah. Kita seorang. Yang muda ni. Ayat dah apa dia? Ayat kamu. Okey, dia tanya kamu semua. Kira dulu. Okey. Berapakah takbir masa rakaat kedua? 5. Okey, apakah niat hari raya Adha? Okey. Berapa takbir rakaat pertama? 7. Betul. Okey. Tak sekali saya bagi kerja dah selepas ni. Kerja selepas saya kita ni. Apa tak kamu nanti kan? Kamu buat satu peta IT berkenaan dengan hari raya Adha. Peta IT kamu buat berkaitan kita dulu ya. Bagi kamu perbezaan. Tak, kamu pada perbezaan hari raya Adha dan hari raya aktiviti boleh? Boleh. Okey. Saja sesi hari ini. Rekod kan? Tak rekod mampu saya. Rekod.